Okey, jom kita tengok kaitan rapat antara rezeki kita dengan kehidupan rohani. Anda pernah terfikir tak, kenapa kadang-kadang doa kita rasa macam terhalang? Ada satu hadis yang bagi kita prinsip asas. Allah itu maha baik dan dia hanya terima yang baik-baik je. Prinsip ni berkait terus dengan apa yang kita makan, minum dan guna seharian. Jadi, apa sebenarnya rezeki halal ni? Senang cerita, ia adalah rezeki yang suci dan baik. Dan yang menariknya, perkara ni ada kaitan terus dengan doa-doa kita. Hadis ni bagi satu analogi yang mudah faham. Cuba kita bayangkan macam sepohon pokok. Bila pokok disiram dengan air yang bersih, kan ia akan tumbuh subur dan sihat. Macam tu jugalah hati kita. Rezeki halal nilah yang sucikan hati dan dekatkan kita padanya. Dan kesannya bukan pada doa je, ia tarik keberkatan dalam seluruh hidup kita tau. Apa itu keberkatan? Ia tu macam rahmat dan kebaikan dari Tuhan yang melimpah ruah. Okey, jadi ada 4 poin penting dari hadis ni yang kita kena ingat. Ini pula pengajaran praktikal yang jelas untuk kita amalkan hari-hari. Kesimpulannya, rezeki kita tu bukan benda asing dari iman. Ia sebahagian daripada iman kita. Ini tinggalkan kita dengan satu soalan yang cukup mendalam untuk kita renungkan.